Yang terbaru, pizza ayam sambal gepuk. Permulaan tu Alhamdulillah, permintaan dia yang sangat baik lah daripada orang Temeloh kan. Kita punya berbeza sikit daripada orang lain. Melayu punya cita rasa. Kita start daripada 2017. Start daripada Jerantut, lepas tu baru buka dekat Temeloh tahun 2018. Anak Dol ni akak lah. Ya, anak tu saya, Dol tu bapak saya. Inilah anak Dol. Ya, betul. Dia memang ada ayam gepuk dalam tu. Dia ada sambal gambar gepuk dengan ayam crispy kat atas dia. Yang ni lebih kurang dalam 10 inci. Kalau yang ni RM33. Pizza ayam sambal gepuk. First in Malaysia. Dia crunchy. Dia ada rasa sambal. Memang betul-betul sambal gepuk dengan kacang gajah sekali ada. Serius cakap pizza kat sini betul-betul cita rasa Melayu. And surprisingly walaupun cita rasa Melayu tapi pizza dia tu sangat sedap. Sebab pizza kat sini dia bakar dengan kayu api. Spaghetti daging salai kat sini serius cakap tak ada siapa yang boleh buat spaghetti daging salai yang sedap gila macam ni. Mi goreng mamak dia memang juara. Nasi goreng kambing dia perfect gila rasa. Okay, yang mana-mana orang KL yang tengok video ni, datanglah singgah kat Anak Dol Pizza dekat Temeloh je. Daripada KL ke Temeloh, sejam setengah je.